Dan keluarga ini tak pernah fikir pun soal jawatan itu sebagai amanah. Keluarga ini tak pernah ambil serius pun. Itu sebab berapa banyak pilihan raya kecil yang dicetuskan oleh keluarga ini. Mak pegang jawatan bagi ke bapa, bapa masuk peniaga bagi ke mak, mak kemudian bagi ke anak, anak melihat oh berlari di tepi padang, bapa dihantar bola kemudian pergi kepada mak, mak skor. Ini isu di Negeri Sembilan ni selesai, tak selesai. Saya sebut tak selesai. Tok Undang masih tunggang langgang, isu adat masih lintang pukang. Beritahu saudara yang terbaru, Undang Jelebu dipecat backdated. Pertama saya nak jawab fungsi majlis tanya pasal Nurul Izzah, kan? Kenapa Nurul Izzah letak jawatan? Orang kata, oh semua orang dah tinggal. Nurul Izzah pun dah tinggalkan Anwar Ibrahim. Saudara, dia begini. Ini jangan keliru. Pertama, Nurul Izzah ni adalah orang politik yang beranak atas dulang emas. Dia tak pernah ada cabaran dalam politik dia. Orang cakap Izzah itu, apa yang dia buat? Apa dia berjuang? Semua orang buat untuk dia, kan? Tanya Rahimi lah macam mana dia jaga Anwar Ibrahim lebih senang daripada dia jaga Nurul Izzah, betul? Ni Nurul Izzah ni, soal dia sekarang, dia tak pernah nak berdepan dengan susah, dengan apa. Dan saya nak bagi tahu hari ni, apabila dia terperangkap dengan kawan-kawan dia mula bising, Rafizi bising isu apa, Nik Nazmi, sampailah Rozia, sampailah ni isu, sampai peruntukan parlimen. Dia kalut, dia panik, dia buat apa? Dia letak jawatan. Nak pergi belajar, senang tak? Dan keluarga ini tak pernah fikir pun soal jawatan itu sebagai amanah. Keluarga ini tak pernah ambil serius pun. Itu sebab berapa banyak pilihan raya kecil yang dicetuskan oleh keluarga ini. Apa? Mak pegang jawatan bagi ke bapa, bapa masuk peniaga bagi ke mak, mak kemudian bagi ke anak, anak melihat oh berlari di tepi padang, bapa dihantar bola kemudian pergi kepada mak, mak skor. Ini dia tak pernah fikir pun soal rakyat. Bagi mereka ni jawatan ni apa pun, ni parti pemerintah tau. Saya fikir tiba-tiba tomat, kan? Ada benda tak kena, letak jawatan. Kan bergegar, kan kecoh. Tapi dia tak pernah faham apa yang dia pegang tu. Dia ingat boleh order kat Shopee malam presiden ni jawatan tu. Saudara, kerana itu kita bagi tahu tunggang langgang huru-hara negara ini kerana diperintah oleh puak-puak macam ni lah yang tak pernah melihat benda serius pun. Dia rasa semua benda boleh buat main, kan? Oh, hari tu engkau hambat Rafizi, kan? Kau halau Rafizi dengan menipu dalam pemilihan dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba nak sambung belajar. Engkau ni hidup, engkau ada rancangan ke tak ada rancangan? Apa kau nak dalam hidup kau sebenarnya ni? Kalau kau tahu kau nak sambung belajar, kan? Kau putus, kau tak payahlah nak bertanding. Ini semua karut, saudara. Jadi kalau ada orang boleh ikut lagi puak-puak karut macam ni, saya tak faham. Betul saya tak faham, kan? Makna dia yang ikut tu lebih karut daripada yang karut. Saya dengan polis ni berpisah tiada. Bab dengan polis ni jangan mainlah. Baru 2 hari lepas Ustaz, polis Melaka panggil pula. Saya ni, polis ni punya sayang dengan saya. Dia ni geng polis bagi tahu. Dia orang ni ada satu pasukan yang akan memantau semua media sosial dan ceramah Cikgu Bat. Bila dia pantau, sikit je report polis, kan? Tapi yang bagusnya pula apa? Bila polis tu dengar hari-hari ceramah Cikgu Bat, baca hari-hari Cikgu Bat, kan? Polis tu sokong Cikgu Bat. Cuma amanah dia sebab dia ambil gaji, jadi dia buatlah laporan polis di sana, di sini. Mana yang kena pusing dengan tu negara ni, kan? Tapi jangan ingat, saya confirm tak boleh jadi OCPD kalau selalu masuk balai polis. Tapi belum tentu tak boleh jadi Menteri Dalam Negeri. Amin. Now kita nak masuk Melaka.
isu dia bukan bilangan. Orang Melayu tak nak dengar isu bilangan ni. Kau berapa banyak, berapa banyak. Orang Melayu nak tengok gabungan. Kerana itu, yang tak terlibat jangan komen, duduk dan diam. Duduk dan diam kan. Sebab dalam bentuk kerajaan ni pun saudara, bukan senang. Saya ada di hampir setiap momen tu. Malam kemenangan bagaimana kali pertama masuk Wisma UMNO, Ustaz. Masuk Wisma UMNO aku tu. Tapi tak apalah kan, masuklah sekali kan. Tanda tangan, semua tanda tangan. Dan Kak, saya bagi tahu, akak melihat komen Rais Yatim, Tan Sri Rais Yatim berkenaan dengan orang luar. Yang kemudian saya juga menyebut orang luar. Kami bukan menghalakan kepada pimpinan politik. Orang kata, kau tembak Zahid. Kak, memang ada malam tersebut. Kita menang, Kak. Kita menang. Dan ada orang luar yang membisikkan kepada Zahid, kepada UMNO, untuk UMNO tubuh kerajaan dengan PH. Untuk UMNO tubuh kerajaan dengan PH. Jangan cabar, Cikgu Bat tak ada masalah, masuk dalam 2-3 kali pun okey, tapi jangan cabar sampai saya sebut. Saya bagi tahu kepada kuasa itu, ada usaha untuk apa? Tubuh, mujuk. Saudara, apa pun komen kita pada Zahid Hamidi, saudara kena bagi juga kredit kepada dia. Dia bertahan satu elemen besar arah. Tak boleh, sebab kita ada perjanjian dah. Dia bawa perjanjian tu, BNPN bawa perjanjian tu, tak boleh. Kerana itu, saudara, ini cabaran. Juga saya suka memetik, Ustaz sebut tadi, kita kalau tanam lalang, confirm tak tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, ada tak lalang celah-celah? Ada. Ini semua cabaran-cabaran untuk kita terus mendapatkan semula negara yang kita hilang. Saudari yang saya hormati sekalian, isu di Negeri Sembilan ni selesai, tak selesai. Saya sebut tak selesai. Tok Undang masih tunggang langgang, isu adat masih lintang pukang. Saudara bayang, punyalah. Saya boleh komen isu ni sebab saya anak waris. Saya ada perut, saya ada suku saya. Saya juga pemain adat. Saya beritahu saudara yang terbaru, Undang Jelebu dipecat backdated. Saya tengok, Allah, kan? Kenapa benda ni jadi? Kak, saya bagi tahu, punya serius, akak kena faham, kita kena tengok daripada elemen politik. Saya tak nak ulas daripada elemen adat dan pemerintah raja. Saya tak nak ulas. Saya nak ulas daripada elemen masyarakat. Bang, raja ni ketua agama. Kalau di Selangor ni adalah keluarga rajanya ialah Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Dia ketua agama. Nak lantik Tok Kadi, nak lantik Tok Imam, nak bagi kebenaran penceramah apa semua, kuasa siapa? Istana. Tetapi di Negeri Sembilan ini kuasanya ialah kuasa raja. Dan Negeri Sembilan ini diperintah oleh Yang di-Pertuan Besar. Ini dalam Undang-Undang Tubuh sendiri mengatakan Yang di-Pertuan Besar bersama dengan 4 undang dan 1 Tengku Besar Tampik. Kalau di Rembau, siapa yang akan melantik Tok Kadi, jadi ketua agama, lantik Tok Imam? Undang Rembau. Itu. Kalau di Sungai Ujung, undang Sungai Ujung. Kalau di Jelebu, undang Jelebu. Okey, baik. Saudara, apabila dia dipecat backdated 2023, dia backdated 2023. Dia pecat baru ni, minggu lepas. Tapi tarikh pemecatan tu backdated 2023. Saya nak tanya, berapa banyak juru nikah
yang dapat mandat pengesahan daripada undang Delebu sebagai juru nikah, sebagai tok kadi. 23, 24, 25, 26. 26 ni dah nak hujung tahun. Jadi sah tak sah nikah tu? Kerana itu ini bukan benda simple. Ini bukan benda main-main. Kerana itu, saudara, benda ini saya selaku anak Negeri Sembilan kena saya kena bagi tahu, kena selesaikan. Dia bukan suka-suka, bukan boleh buat main. Dan kenapa benda ini berlaku? Macam saya pernah hujahkan. Saya ingat awal lagi masa tu kita ceramah kat mana tu? Saya balik daripada Penang kan, ceramah dengan ustaz jugalah. Dekat UK, Ulu Kelab, di Ulu Kelab. Besar zakat, Penang, apa semua kan. Saya bagi tahu begini. Antara punca dia ialah ada sebuah entiti adat haram. Dan duit dia datang daripada mana? Duit ICU yang dibekalkan melalui ahli parlimen Seremban, Anthony Loke. Ini antara punca awal. Punca awal pergaduhan, pergeseran yang sehingga besar akhirnya. Dan memang hasrat DAP ni apa? Malaysia